Seorang lelaki warga Emas maut dalam kebakaran rumah di Taman Perpaduan Ria dekat Tambun Perak semalam. Mangsa yang berusia 80 tahun ditemukan rentung di atas lantai dalam sebuah bilik rumahnya. Bomba Perak menerima panggilan kecemasan jam 1 tengah hari. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tambun serta Ipoh dengan bantuan pasukan bomba sukarelawan menggelembu dan berjam dikerahkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, api sedang marak dan kediaman ini terbakar kira-kira 80%. Kebakaran turut memusnahkan 2 kenderaan dan sebuah motosikal, manakala 4 rumah berampiran serta sebuah kereta juga rosak. Selesai operasi pemadaman, anggota bomba yang membuat pemeriksaan menemui mangsa di atas lantai. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Bagi jiran, mangsa yang mesra dipanggil Apek adalah seorang yang baik dan sering berkongsi rezeki. Saya tengok ni asap dah keluar, lepas tu meletup. Lepas kereta ni meletup, api keluar. Lepas api keluar, ya kereta Apek sebelah tu dah terkeluar ni dah pintu dia dah nak jatuh. Lepas tu api terus masuk dalam ni lah. Dia sangat strong, kuat. Dia selalu pergi jogging. Saya balik mesti panggil dia. Apek seorang yang baik. Sebab tu masih ada. Masih terbayang muka Apek tu lagi. Kita anggap dia tu macam seorang ayah.